Go pergi dekat space, kawan nak hantar bola. Hilang bola bertindak, player paling dekat pergi tutup opponent. First defender penting. Bertindak, tindakan itu penting. No ball watching. Ada dua benda yang kita nak dapat dalam game Jackie. Nombor satu nak apa? Goal. Nak gol, kita nak cuba menang. Of course. Nombor dua boys. Saya nak you balas dendam kekalahan tadi. You nak ke tak nak? Nak. Kalau you nak, you tunjuk Jackie. Boleh tak boleh? Boleh. Enjoy the game. But at the same time, kita tak main-main guys. Communication tinggi, technical 100%, challenge bola 100%, speed 100%. Jangan bagi lawan pegang bola mudah-mudah. Boleh faham? Yes. Kalau kita tak boleh attack, kita tak boleh score, defending, jaga. Kita tak nak bola mudah-mudah. Clear? Clear. Let's go. Come on. Come on. Jom, boleh. 2-3 minit. Saya cakap out. Ya. In. 1, 2, 3. Cakap. Okay, selamat petang. Selamat tengah hari. Sekarang pukul 1.45. Kita ada perlawanan final di antara LJC dan PSKK. Okay, so saya harap perlawanan ini akan berjalan dengan lancar dan kita dapat merebut trofi champion. So kita punya line up tim kita. Saudara pemain atas pada lapangan berikan kepesan kepada ibu bapa dan juga para penonton yang ada pada hari ini. Dia ada kamera besar. Kita mana? Tu, ni untuk AV punya. Kamera tu. Main sini ke tak buat semua? Tapi takkan siapa final ni? Jiwa. Ui. Jiwa. Oh yo. Up. Jangan bola dulu. Suka gitu football ni. Hey. Apa tu? Cek belakang dulu bola.
Jauh ni bol. Gol. Hui. Hui. Yan go, bola dulu Yan. Boleh kan? Mana Yan? Yan, space mana Yan? Up. Jauh ya. Dapat. Hai. 2 kali dapat, 2 kali. Betul. Gol. Yan, cari space kiri kanan. Dah. Bola dia di susah. Jangan bola. Keluar. Aduh, dia tak boleh lah. Sangat. Isyan balik. Kurang training. Adik tengok dia anytime. Alah. Lagi jalan bola lagi. Dimajai. Bahaya ni. Oi, bahaya. Dia dah nak challenge tapi Nak tak. jangan angkat kaki. Yan. Nak jangan angkat kaki. Apa? Bukan challenge bola. Kau tunggu bola juga. Okay, buat. Kaki naik. Bangun. Aus. Bola itu bagus lah. Tak buat, tengah tak buat. Dapat bola. Gol Menon. Bertindak. Lus lagi. Jangan betul. Jangan undur. Dah komit satu jangan undur. Oh, yang bagi dia masuk. Defend. Jangan letak defend, come on.
Adif, come, Adif. Bagi. Depan lah, bawah. Ni tengah ni, buat tengah ni. Dah goyah ni. Akif. You masuk, 3 orang masuk sebagai nak membetulkan keadaan. Baik weh. Habis kan. Mainan. Bagi kena dia out. Uish. Ai alai. Baik. Challenge lah. Astaghfirullahalazim. Dia undur. Ini koyak ni. First time 4 kali je. Tahan gini ke? Boy. Tunggu. Asal semua tunggu bola Bangun! Adik, jangan masuk awal. Itu you pergi ke orang ni ada space.
buka lah sana. Buka lah. Kira kaki yang lebih. Kena mainkan parti bawah. Dia tak biasa tak korak bola kan. Fabul tak ada, Fabul! Lepas tu defend. Ada ruang dia baru dia ni kan. Tak ada dia buat decision banyak. Kena wall. Habis. Kau takkan boleh main dia macam tu kalau hantar kaki macam tu je. Nanti same boleh understand. Apa benda ni? Ya Allah. Adi mana? La ilaha illallah. Apa tu? Okey kan? Baik tu. Baiklah Fatul ni. Baiklah Fatul. Tiat. Ya Allah. Iya, tak. Allah. Yayan main kasar. Tackle lah. Habislah ya Allah. Kenapa tak tackle? Baiklah. Yes, astagfirullah. Body dia macam ni, lepas tu dia pusing. Tak pusing eh? Oi, makcik-makcik ni. Macam peti aduh. Makcik peti. Anak cakap bukan saya cakap. Oh, nampak orang. Semua tengok.
Macam nak hujan je. Jimmy belakang. Wow. Oh sudah. Lima minit masa berlalu. Hai. Oh, sudah. Oh, Kak Ramisi. Ivan. Membazir lah bola gitu. Baiklah. La ilaha illallah. Oi. Apa benda pagi? Jaga Lafan. Betul ada. Aduh. Mana ni? Astaghfirullahaladzim. Sayanglah game ni.
Vamos, mételo. Vamos. Vamos. Oi, lama sangat, lama sangat, lama sangat. Lama sangat. Cepatlah sikit kalau 2-0 ni. Alah ni. Main jendai ni. Kontrol. Lek lu. Ya, baik. Boleh. Apalah kau buat tu? Member penat tu. Siapa Bob? Tu yang nombor 20 atau pakai kereta. Kau sebesar je Bob. Nama dia Syafiq ah. Kau semua Pasik. Allah, lebih kurang lah tu Halal. Aduh. tak guna dah ni, tak guna. Ya. Oh ya, cross ya. Duk. Runner up kan? Okey, dalam kita jemput semua pasukan untuk sesi pertandingan. Kalau nak betulkan yang tadi bukan sedang. Apabila dah jadi tim dan kepada saya, hopefully kita boleh comeback juga. Boleh tak boleh guys? Balik test, loading makan banyak. Let's go jalan. Terus pergi sana Nanti cek Okey, apa. jemput semua pasukan boleh bersedia untuk Tak guna menyesal. pertandingan. This is part of football. Anyway, tahniah nombor 2 dalam tanaman. Okay, cek Mama, jom. 9. Nombor 7, nombor 9 Lestari Junior FC, LJFC. Nombor 24 LJFC, nombor 24 Seterusnya LJFC nombor 50. Nombor 50 LJFC. Seterusnya untuk pasukan Runner Up Cup tempat kedua bagi kategori Cup bawah 12 tahun kejuaraan Asian Vision Grand Final Cup tahun 2025-2026.
Sama-sama kita berikan tepukan gemuruh kepada pasukan Lestari Junior FC. Dipersilakan. Alah comelnya piala dia. Okey, sama-sama kita angkat piala dalam kiraan 3, 2, 1. Bagi diucapkan kepada pasukan Lestari Junior FC untuk jasa runner up bagi kategori bawah. Bagi kategori bawah 12 tahun. Saya nak cakap sikit je untuk game hari ni, tentang game hari ni lah. Korang kita punya game sepanjang tahun. So sepanjang tahun ni awak semua dah buat yang terbaik lah. Terbaik awak buat untuk diri sendiri, awak buat untuk kelab semua. So selepas ni kita dah 13 tahun. Kemungkinan awak akan main dekat tim yang sama. Betul-betul. Tapi tak mustahil. Kalau saya cuti ke apa, kita boleh kompon sama-sama. Kita main balik. Okay, saya nak pesan satu je. Ya. Awak pergi mana-mana, awak team main mana-mana, awak main team mana sekali pun tak kisahlah yang sekolah ke, tak ke, mana-mana awak pergi pun dengan siapa awak main, dengan siapa coach awak main, tiba-tiba first sekali, kita akan disiplin orang. Faham? Disiplin je yang boleh buatkan awak berjaya. Tak kisah dalam sukan apa awak main sekali pun, bola sepak pun, dia kadang-kadang tak sesuai bola je orang tekankan boleh. Saya nak ambil kesempatan ni, saya nak minta awak kawan semua, dan terima kasih kawan semua. Bukan awak je belajar main bola, saya pun belajar nak mengajar awak main bola juga. Saya nak minta maaf semua sepanjang saya handle awak semua sekali ni. Kita banyak boleh silap, kita banyak buat macam-macam lah kan. Kita ambil kesempatan ni, minta maaf dekat awak semua juga. Okay? So ni game terakhir saya dengan awak semua. Okay? So tahun ni dan tahun akan datang, awak dah takkan ada dengan saya lagi. Awak akan dengan saya panggil pesan dia datang lagi sebab nak tengok awak main. Dan itu coach awak untuk tahun 2013. LJFC main dengan bertenang. First kali yang saya okay. Untuk hari ni macam biasa kita dah pernah biaya, betul tak? So saya nak bagi biaya ni, korang mau beli. Biaya ni saya bagi untuk pemain ni. Dia bukanlah yang memang talented kan, tapi dia ada disiplin, dia ada attitude, kekal training, kurang nak penting, compete. Okay. Untuk piala ni saya nak yang bawa balik, siapa yang belum bawa balik pergi piala? Ada dah bawa balik? Yang dah balik? Siapa nak bawa balik? Dah. Ini saya nak bagi kat Iyad. Yang ni, siapa ingat kita menang apa game ni? Mr. Mama. Kita dapat nombor berapa? 1. Kita pernah kalah tak gitu? Masa game tu liga tu, sepanjang liga tu dan sepanjang tahun ada seorang player ni, dia kekal disiplin dia bagus, attention dia bagus. Dia daripada awal tahun dia tak berapa bagus, tapi sekarang dia key player. Jadikan attitude dia sebagai contoh. Bagi berani dekat depan. Okey, yang tu. Yang ni best coach. Best coach ni saya nak bagi kat seorang yang mesti satu hari nanti dia akan jadi coach lah. Ali. Dia ada potensi untuk jadi coach.
Dia bagi tepukan paling gemuruh ni dekat. Macam gampang. Lestari Junior